Lah weh, aku pun tak dengar sangat apa yang saya cakap. Tak silap aku, tajuk kita komponen utama kerajaan apa tadi? Kerajaan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk komponen Utama Kerajaan Malaysia. Malaysia mengamalkan sistem pentadbiran berasaskan persaingan kuasa yang merangkumi 3 komponen utama, iaitu eksekutif, legislatif dan judisial. Selain itu, terdapat juga Majlis Raja-Raja dan Yang di-Pertuan Agong yang memainkan peranan penting dalam pentadbiran negara. Sistem ini memastikan kestabilan dan keadilan dapat dikekalkan. Majlis Raja-Raja merupakan sebuah institusi yang unik di Malaysia. Institusi ini dianggotai oleh Raja-Raja Melayu serta Yang di-Pertuan Negeri bagi negeri-negeri yang tidak beraja. Majlis Raja-Raja berperanan memilih Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong setiap 5 tahun melalui kaedah undian sulit. Majlis Raja-Raja juga dirundingi dalam pelantikan jawatan penting negara seperti Ketua Hakim Negara dan Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya. Majlis Raja-Raja turut mempunyai peranan penting dalam perkara tertentu yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan, terutamanya yang berkaitan dengan hal ehwal Islam, adat istiadat Melayu serta perkara-perkara yang menyentuh kepentingan Raja-Raja Melayu. Yang di-Pertuan Agong ialah Ketua Utama Negara Malaysia. Baginda berperanan sebagai simbol perpaduan dan kedaulatan negara. Sebagai Ketua Negara, Yang di-Pertuan Agong menjalankan tugas mengikut Perlembagaan Persekutuan dan Nasihat Jemaah Menteri. Baginda juga merupakan pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Selain itu, Yang di-Pertuan Agong berperanan sebagai payung kedaulatan negara serta lambang kestabilan dan keharmonian antara kaum. Kedaulatan institusi diraja inilah yang menjadi asas kepada kesetiaan dan perpaduan seluruh rakyat Malaysia. Eksekutif pula bertanggungjawab mentadbirkan negara dan melaksanakan undang-undang. Di peringkat persekutuan, ia diketuai oleh Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Di peringkat negeri pula, diterajui oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri Bersama Exco. Legislatif iaitu Parlimen mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang, meluluskan belanjawan negara serta menjadi forum membincangkan isu rakyat. Parlimen terdiri daripada Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Di sinilah wakil rakyat memainkan peranan penting dalam menyuarakan pandangan, kepentingan dan keperluan masyarakat. Melalui perbahasan yang dijalankan, dasar-dasar negara dapat dibentuk bagi memastikan kemajuan dan kesejahteraan rakyat terus terpelihara. Judisial berfungsi untuk menegakkan keadilan. Sistem kehakiman negara terbahagi kepada Mahkamah Rendah, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan serta Mahkamah Syariah. Setiap mahkamah mempunyai bidang kuasa tertentu untuk memastikan undang-undang ditegakkan dengan adil. Kesimpulannya, komponen utama kerajaan Malaysia saling melengkapi antara satu sama lain. Sistem ini memastikan negara ditadbir secara teratur, adil dan berkesan serta menjamin keamanan serta kemakmuran rakyat Malaysia. Okey, sekarang korang dah faham ke? Faham! Bagus. Dah nak azan lah weh. Lah, nak azan dah. Balik Bye dah, guys. Bye guys! Hold on, there's more fun coming. Malaysia mengamal Komponen utama kerajaan Malaysia. utama Negara merupakan pemerintah tertinggi Angkatan Tentera, memainkan peranan penting dalam menyuarakan Okey, dah.